Program Kampung Angkat Madani merupakan inisiatif kerajaan Malaysia melalui Belanjawan 2024 yang memperuntukkan sebanyak 2.5 juta ringgit bagi setiap kampung. Sebanyak 43 kampung angkat madani seluruh negara telah menerima peruntukan 107 juta ringgit di mana ia meliputi pelbagai kemudahan asas dan capaian internet berkualiti tinggi. Sebanyak 83,000 penduduk kampung mendapat manfaat daripada program ini dan ada di antaranya telah berjaya dilaksanakan melalui pendekatan whole of government bagi menyentuh denyut nadi rakyat dalam melengkapi keperluan asas infrastruktur setiap kampung yang terpilih sekaligus meningkatkan taraf kehidupan sesebuah keluarga. Layari www.icu.gov.my untuk maklumat lanjut.